Ditanya pada Hasan al-Basri, kenapa orang yang akan mulai wajahnya bersinar ada nur? Dia jawab Hasan al-Basri, sebab mereka berkhalwat dengan Allah. Maka cahaya Allah mengenai wajah mereka. Lalu muka mereka bersinar. Sama juga tuan-tuan lihat orang buat maksiat. Mukanya kusam. Mukanya muram. Mukanya gelap. Dia maksiat yang dia lakukan. Mukanya tak nampak pun nurnya. Orang baik ni tuan-tuan, kita tengok. Tuan-tuan tengok macam ni. Kalau tuan-tuan ambil wuduk, nampak nur dia. Tuan-tuan lepas baca Quran. Tuan-tuan berpuasa, nampak kesan pada wajah. Dan Allah menjadikan bagi orang yang taat itu ada tanda sebagaimana kata Ibn Abbas. Ya, orang buat taat, dia akan ada tanda pada wajahnya. Cerah pada hatinya. Segar pada badannya. Dicintai oleh manusia. Dicintai oleh Tuhannya. Orang bila buat maksiat, gelap hatinya. Kusam wajahnya. Lemah tubuh badannya. Taat rezekinya, payah rezekinya. Dibenci oleh manusia, dibenci oleh Tuhan. Orang buat baik, hati terang. Wajah ceria. Badan ringan. Rezeki murah. Makhluk suka. Allah sayang. Orang buat maksiat, wajah kusam, hati hitam, badan lemah, rezeki payah, ayah tak diberkati, dan dibenci oleh orang. Dibenci oleh orang dan tidak disayangi oleh Tuhan. Maka orang yang melakukan qiyamul lail, orang yang baca Quran, orang yang berzikir, ada nur di wajah mereka. Nur ini akan dilihat oleh orang yang ada nur seperti mereka.